Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghulurkan sumbangan kepada sepasang suami isteri yang masing-masing lumpuh selepas diserang strok dan kini memerlukan penjagaan rapi oleh keluarga. Sumbangan tersebut disampaikan oleh Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Datuk Ahmad Farhan Fauzi yang mewakili Anwar semasa lawatan ke kediaman pasangan berkenaan di Bandar Indra Makota, Kuantan semalam. Ahmad Farhan menjelaskan bahawa pasangan tersebut diuji dengan serangan strok yang menyebabkan mereka terlantar, namun kasih sayang dan kesabaran yang ditunjukkan tetap menyentuh perasaan dan memberikan keinsafan kepada semua. Beliau turut memaklumkan bahawa salam dan sumbangan daripada Perdana Menteri disampaikan sebagai tanda kasih, keprihatinan dan solidariti kepada pasangan serta keluarga mereka. Ahmad Farhan juga mendoakan agar pasangan itu serta ahli keluarga yang menjaga mereka sentiasa diberikan kesembuhan, ketabahan dan ketenangan dalam hadapi ujian tersebut.